Sekumpulan pegawai tentera laut diraja Malaysia bakal dihantar ke Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani latihan di atas kapal kelas Gowin milik negara itu. UAE kini mengoperasikan 2 buah korvet kelas Gowin, Bani Yas yang dilancarkan pada 2021 dan Al Emarat pada 2022. Latihan ini sebahagian daripada persediaan TLDM mengoperasikan kapal tempur pesisir KD Maharaja Lela yang menggunakan teknologi sama. Kerjasama latihan ini turut dibincangkan antara Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan rakan sejawatnya Muhammad Mubarak Fadel Al-Mazroi semasa lawatan kerja ke UAE. Korvet Gowin UAE dilengkapi sistem persenjataan utama termasuk peluru berpandu pertahanan udara MBDA VLMICA, peluru berpandu MBDA MM40 Blok 3, torpedo anti kapal selam, meriam Leonardo 76-62mm Super Rapido dan meriam M230LF 30mm. Malaysia pula memilih rekaan kelas Gowin bersaiz frigat lebih besar dengan panjang 111 meter dan berat 3,100 tan. MINDEF dalam kenyataan menyebut memorandum persefahaman yang dimeterai menandakan perbatuan penting hubungan strategik Malaysia-UAE. Melalui MOU ini, kedua-dua negara komited menggalakkan penyelidikan pertahanan bersama, meneroka pengeluaran produk pertahanan dan membangunkan keupayaan baharu yang memberi manfaat timbal balik. Kerjasama ini bakal memperkukuh kesiapsiagaan TLDM dan mempererat hubungan strategik Malaysia-UAE.